Kisah nasi dari neraka. Hidangkan makanan raja. Tuanku, hidangan hari ini terdiri dari 35 hidangan yang cukup istimewa. Apa istimewanya hidangan ini? Semua hidangan ini telah didatangkan dari merata pelosok dunia khas untuk tuanku. Sarang burung walit, ikan clarion, daging rusa, abalone, pangling hitam dan juga pencuci mulut, tuanku. Ini sungguh mengagumkan. Betul, hanya untuk tuanku, tukang masak di Raja telah mengerahkan segala tenaga dan masa untuk buat hidangan yang terbaik untuk dijadikan santapan tuanku. Jadi harap tuanku menikmatinya. Oh, wah, sedapnya masakan ini. Kalau tuanku nak tahu, untuk dapat rasa yang terbaik, air rebusan hidangan ni datang dari sumber air dari hulu sungai Essence. Tuanku mesti rasa pangling hitam kukus ni, tuanku. Penuh dengan nutrisi dan khasiat yang bagus untuk tuanku. Beta tak tahu pula sekarang musim pangling hitam. Dah musim. Disebabkan musim salji awal tahun ni, pangling hitam dari utara dah tiba di negara kita lebih awal dari biasa. Baiklah, bagi beta rasa. Wah, macam-macam beta makan hari ini. Dan betul lah, semuanya memang enak dan lazat. Jemputlah makan lagi, tuanku. Cukup. Beta dah kenyang sekarang. Ini ialah popiah merak, tuanku. Sejak 2 bulan lepas, Patik upah pemburu untuk pergi menangkap merak ni dari dalam sebuah gua. Hanya semata-mata untuk hidangan ni. Daging dari bahagian peha. Rasalah walaupun sikit, tuanku. Beta kenyang sangat. Beta tak boleh nak makan lagi. Kemaskan meja ini dan bawakan teh untuk beta. Baik, tuanku. Nanti beta nak pergi buat lawatan. Pastikan buat persediaan yang mencukupi untuk dibawa bersama beta. Semuanya sudah pun Patik sediakan, tuanku. Patik juga dah tugaskan 2 tukang masak untuk sediakan makanan sepanjang perjalanan. Tak perlu. Tak perlu bawa mereka sebab beta tak nak kita menonjolkan diri. Jangan bawa ramai sangat. Beta cuma nak tengok macam mana kehidupan rakyat beta di luar sana tu. Tapi tuanku, makan minum tuanku di luar nanti kena dijaga. Ia sangat penting untuk kesihatan tuanku. Ini ialah keputusan beta. Tak nak kita dikenali, jadi jangan nak bantah lagi. Baiklah, Patik faham, tuanku. Patik ni cuma risau. Beta boleh saja kongsi makanan rakyat beta. Kita sama saja. Apa mereka boleh makan, beta pun boleh makan. Ikut arahan. Sebab kalau tak, beta akan bawa pegawai yang lain. Baiklah, tuanku. Tuanku? Tuanku! Alamak, mana tuanku ni? Macam mana boleh hilang pula? Cepat semua, berpecah dan cari raja kita. Baik! Pengawal? Pengawal! Aduhai, mana pergi semua pengawal beta ni? Ingat boleh jalan-jalan sekejap tadi. Macam mana boleh sesat dalam hutan ini? Kena cari jalan balik sebelum matahari terbenam. Dah nak gelap. Dan nampaknya tak ada satu pun rumah atau tempat penginapan. Macam mana kalau tak dapat jumpa tempat untuk beta berteduh? Beta sangat lapar. Dari tengah hari lagi, beta tak makan apa pun. Tapi di mana beta nak cari makanan di tengah-tengah hutan belantara ini? Sekejap, nampak macam sebuah rumah. Tak boleh nampak dengan jelaslah. Ini mungkin sebab beta lapar sangat. Rumah. Beta nak ke sana sekarang. Nasib baik. Beta boleh minta sedikit makanan sebelum sambung perjalanan dan cari pengawal beta yang lain. Oi, sejuknya. Meremang bulu roma beta. Selamat petang. Saya sesat dan sangat lapar. Boleh tak saya nak minta sedikit makanan sebelum sambung perjalanan saya nanti? Makanan makcik ada, taklah seberapa sangat. Kalau kamu tak kisah, jemputlah masuk ke dalam. Terima kasih banyak.
Saya ingat tak ada sesiapa yang tinggal di kawasan ini. Nasib baik saya jumpa dengan makcik. Kalau tengok dari pakaian kamu ni, kamu bukannya seorang lelaki biasa. Kamu ni datang dari mana ya anak muda? Oh, saya pedagang dari Bandar Empire. Ini kali pertama saya datang ke sini dan sebab itulah saya sesat. Jemput masuk ke dalam rumah makcik. Oh, sejuknya dalam rumah ni. Seram sejuk rasanya. Tapi ini saja rumah yang ada dekat kawasan ini. Lepas makan saja, Beta akan pergi. Duduklah dulu ya. Makcik masuk ke dapur dan ambilkan sedikit nasi untuk kamu. Ya, terima kasih. Rumah ini betul-betul buat Beta rasa tak sedap hatilah. Buat rasa seram sejuk saja. Rasa macam duduk dalam rumah berhantu. Cahaya pelita pun dari tadi berkelip saja. Baik, Beta pergi dari sini. Kejap, kamu nak pergi ke mana pula tu? Ini makcik dah panaskan makanan untuk kamu. Tadi angin hampir buat pelita makcik padam. Sebab itulah saya bangun nak tutupkan pintu. Kamu duduk dan makan. Biar makcik yang pergi tutup pintu tu ya. Makcik ada timun, ada bayam dan telur dan daging. Semuanya dalam satu pinggan. Makcik susun cantik. Jadi jemputlah makan ya. Oh, kenapa makcik campurkan semua dalam satu pinggan? Saya tak pernah makan makanan macam ini. Ia sedap, kamu makanlah. Ada banyak sangat dalam satu pinggan. Memang boleh ke makan macam ni? Kenapa pula kamu rasa yang ni pelik? Memang semua orang akan makan macam ni. Kalau tak suka, tak payahlah makan. Tak, makcik. Saya akan makan. Hidangan ini jauh beza dengan hidangan diraja. Beta tak tahu boleh makan ke tak. Makanlah sementara masih panas. Baiklah. Saya akan makan. Hidangan ni mungkin nampak agak sederhana dan biasa saja. Tapi rasanya memang sedap, kamu tahu tak? Kami orang kampung selalu makan macam ni. Oh, begitu ya. Oh, memang sedaplah. Berbeza dari yang selalu saya makan. Ingat dah tak boleh nak makan tadi. Makcik, terus terang saya cakap tak pernah makan makanan sesedap ini. Ini nasi apa ya makcik? Hidangan ini dipanggil apa ya? Kalau kamu nak tahu namanya, hidangan ni dipanggil nasi neraka. Apa makcik? Nasi dari neraka? Ya betul tu. Nama yang menakutkan untuk masakan sedap kan? Ya, memang pelik namanya untuk makanan yang sedap. Tapi kan makcik, saya tak ada bawa duit langsung. Jadi boleh saya datang balik esok dan bayar makcik? Jangan risau, memang makcik ikhlas bagi kamu makan tadi. Jadi kamu tak perlulah bayar apa-apa pun. Oh, mana boleh macam tu. Saya ada idea. Makcik boleh tolong tunjukkan saya cara nak datang ke rumah makcik ni tak? Dan esok siang saya akan datang balik dan bayar makcik. Sekarang dah gelap dan saya tak tahu sangat kawasan rumah makcik ini. Takut tak jumpa pula esok. Bila kamu langkah keluar, kamu mesti akan kenal terus rumah makcik ni. Baiklah, dan terima kasih ya sebab sudi bagi saya makan makanan yang aneh tapi sedap. Baiklah, saya minta diri dulu ya. Harap kita akan berjumpa lagi. Iyalah, jalan elok-elok ya. Aduhai, mana rumah makcik tu? Pelik betul. Kalau nak tahu, namanya adalah nasi neraka. Mungkin tempat ini macam nasi tu. Beta kena cepat keluar dari sini. Selepas malam itu, Raja tak boleh lupa rasa hidangan itu. Dia menghantar orang-orangnya untuk cari perempuan tua itu dan rumahnya. Tetapi keduanya hilang dan lenyap. Hidangkan makanan Raja.
Tuanku, hari ini ada 40 jenis hidangan. Silakan makan, tuanku. Cukup dengan hidangan ini. Kalaulah beta dapat jumpa dengan perempuan tua itu semula dan makan masakan yang dia buat untuk beta itu. Beta rindu sangat makanan dia yang lazat itu. Betul ke kamu dah cari di seluruh tempat? Tuanku, Patik dah hantar pasukan askar untuk mencari di kawasan tu banyak kali. Tapi mereka tak dapat jumpa perempuan tua tu atau rumah yang tuanku gambarkan. Peliknya, mungkin betul rumah itu rumah ajaib. Ya, mungkin betul. Nama nasi dimakan pun pelik dan rumah tu pun juga tak ditemui. Ya, betul tu. Beta asyik teringat masakan dia yang sangat lazat itu. Tak ada seorang pun tukang masak di Raja yang boleh tiru rasa masakan dia itu. Macam ni, Patik akan cari tukang masak dari kota dan suruh mereka sediakan hidangan tu. Sesiapa yang dapat buat hidangan tu, boleh jadi tukang masak di Raja. Boleh, tuanku? Bijak. Buat pertandingan untuk cari tukang masak yang boleh buat hidangan itu untuk beta. Ya, baik, tuanku. Akhirnya, Raja memilih tukang masak yang berjaya untuk sediakan hidangan yang pelik itu menjadi ketua tukang masak di Raja. Bila ketua tukang masak itu berhenti kerja, dia membuka satu gerai kecil untuk perkenalkan hidangan itu kepada orang ramai dan menurunkan resepi tersebut kepada yang lain. Gerai tersebut dibina di tempat yang sunyi dan diterangi hanya dengan satu pelita yang cahayanya malap dan berkelip-kelip. Mereka yang ke gerai itu buat kali pertama selalu rasa seram sejuk macam sesat di dunia yang gelap. Dari situ lahirlah gerai makan neraka. Sekarang, hidangan tersebut menjadi begitu terkenal di kalangan pelancong yang melawat kuih di negara Vietnam. Hidangan itu ada nasi putih, dimasak kering sedikit dan disekalikan dengan daging panggang, sosis daging atau udang. Nasi ini paling sesuai dihidangkan dengan sos ikan dicampur dengan lemon dan bawang putih. Dengan nama yang begitu unik, ia hidangan yang ringkas tetapi sangat sedap dan menarik. Ia telah menjadi salah satu hidangan yang sangat popular dan dianggap sebagai antara hidangan menarik di dunia.